warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke TV PSS SKDS. Hai, sekolah kami telah mengadakan kejohanan merentas desa. Agak-agak, rumah mana yang akan menang? Antara Delima, Topaz dan Nilam. Mari kita tanya kawan-kawan. Cikgu, agak-agak rumah apa yang menang? Merah. Menang. Delima. Agak-agak cikgu, rumah merah menang. Rumah merah ni rumah Delima kan? Rumah Delima. Okey. Mestilah Nilam. Mana biru ni? Nilam. Aku rasa rumah Topaz sebab cikgu rumah Topaz. Mestilah rumah Nilam. Kita kawan Nilam. Kamu rasa cikgu sokong yang mana Kamu rasa cikgu sokong yang mana? Nilam ke? Tak, Topaz! InsyaAllah rumah Topaz. Boleh? Percaya tak? Tak percaya. Kenapa tak percaya? Cici yakin sebab rumah Topaz kita bersemangat tahun ni. InsyaAllah kita bakal jadi juara. Oh, hari ni cikgu tak boleh nak agak sebab kita tengok saingan dia agak sengit. Antara rumah Topaz, Delima dengan Nilam, saingan memang sengit. InsyaAllah kita nantikan keputusan dia. Okey, sama-sama kita nantikan. Ada rasa rumah apa yang menang? Rumah Delima. Merentas desa tadi awak dapat nombor berapa? 7. Topaz. Nilam! Gak, rumah apa yang menang? Mestilah Nilam. Tak rentas desa. Dapat nombor 3. Tak rentas desa. Best. Penat tak? Penat. Memang penat. Tadi dapat nombor berapa? Dapat nombor 9. Dapat nombor 3. Best. Seronok. Tapi penat.